Kau pernah beli kereta baru tapi lepas sebulan bunyi dashboard macam kena sumpah? Atau kereta tak boleh start walaupun bateri baru tukar semalam? Bukan korang seorang je yang kena. Ada yang tunggu bumper sampai berbulan untuk aksiden kecil je. Dan ada juga satu masalah teknikal yang Proton sendiri akui. Bayangkan beli kereta RM100,000 tapi skrin infotainment jadi putih macam kain kafan. Nak tahu kenapa ramai orang sekarang beli Proton tapi simpan motor standby kat rumah? Kenapa orang masih beli Honda walaupun Proton lagi murah dan best? Stay tune sampai habis video ini. Di sini terdapat 5 masalah kereta Proton yang paling dibenci. Nombor 5. CVT Proton Persona dan Iris. Kalau kau pernah tekan minyak tapi kereta macam fikir dulu nak gerak ke tak, selamat datang ke dunia CVT Proton. Gearbox punch ni memang ada satu perangai pelik. Tekan sikit bunyi enjin dah meraung, tapi tayar baru nak fikir nak pusing. Macam orang Malaysia time nak bangun subuh. Dah azam nak bangun tapi tak bangun-bangun. Masalah nombor 1 yang paling orang benci, rubber band effect. Tekan minyak, RPM naik tinggi, bunyi enjin macam kereta dah nak pecut tapi kereta masih perlahan, macam tak nak gerak. Umpama enjin bunyi dah macam nak rempit tapi kereta jalan macam orang baru lepas makan nasi kandar. Wopka pernah cakap, taking off from standstill is a hit or miss. Pendek kata, kereta ni kadang-kadang macam pemalu, perlu motivasi nak gerak. Masalah kedua, bunyi CVT dia memang legend. Kat highway 110 km sejam dah cecah 3000 RPM, tapi bunyi CVT tu boleh kalahkan kipas meja lama yang dah karat. Ramai owner kata bunyinya macam blender tengah kisar sambal belacan. Dah recalibrate pun masih rasa pelik. Proton kata 2022 facelift dah banyak ubah. Ada neutral idle control, eco mode dan SAT. Tapi bila tanya owner dekat Reddit, jawapan dia tetap savage. CVT, even after Geely did their recalibration, it's still S. Yang paling lawak, ramai masih rasa macam throttle kena delay. Kau tekan, CVT balas lepas 3 saat. Macam orang kena panggil banyak kali baru menyahut. Kenapa Proton masih guna punch CVT ni? Jawapan rasmi, sebab nak jimat minyak dan jimat kos. Proton sendiri akui kos nak tukar kepada normal automatic memang mahal. Jadi diorang kekalkan CVT ni dengan janji dah 80% kurang waranti claim. Tapi bila kau tengok komen netizen, ramai kata claim tu turun sebab orang dah give up nak report. Akhir kata, walaupun Proton Persona dan Iris ni banyak improvement, isu CVT ni masih jadi topik panas kat forum, TikTok, Reddit dan grup Facebook. Ada yang sabar, ada yang pasrah dan ada juga yang terus tukar kereta. Nombor 4. ECU X70, start pun tak boleh. Kalau kau pernah on kereta tapi tiba-tiba keluar amaran engine emission failure, jangan risau, bukan kau seorang. Ramai owner X70 dah jadi mangsa. Macam kereta ni ada emosi, merajuk bila kau pandang kereta lain. Masalah nombor 4 dalam senarai paling dibenci rakyat Malaysia. Ini bukan benda kecil. ECU dan infotainment system X70 kadang-kadang buat hal macam budak kecil tak dapat aiskrim. Tekan start dia buat senyap, padahal bateri ada, minyak pun penuh. Tapi ECU kata, not today boss. End up towing juga jawabnya. Ramai juga yang kongsi pengalaman kereta parking 2 minggu, lepas tu semua sistem error. Radar tak jalan, ACC tak berfungsi, cruise control pun lesap. Rupanya bila bateri lemah sikit je, satu kereta meragam. Macam badan manusia lah, kurang tidur je terus jadi moody. Infotainment pula, ni memang ramai panas hati. Ada yang skrin tersangkut kat logo, tak boleh masuk apa-apa. Spotify loading je. Bila hantar ke service center, technician pun kadang-kadang angkat tangan. Ada case screen jadi putih macam kain kafan, terus tak nampak apa-apa. Nak reset pun tak boleh, tekan-tekan tak jadi. Tapi bukan semua cerita sedih. Proton akhirnya keluarkan update Atlas OS. Tapi ada yang kata update okey 2 minggu je, lepas tu screen kong balik. Macam relationship toxic, kejap okey, kejap down. Masalah ni ramai dah report. Dari Facebook group, Reddit sampai Park Wheels Pakistan pun kecoh. Ada yang kata Proton kena improve quality check. Jangan asyik harap pengguna buat reset sendiri. Kita beli kereta bukan beli komputer eksperimen. Jadi kalau kau owner X70 pernah terhadap benda ni? Kalau ya, drop komen kat bawah. Nombor 3.
Proton X50, enjin kecil tapi minyak macam lori. Kau ingat bila beli kereta 1.5 turbo kecil-kecil cili padi gitu, mesti jimat minyak kan? Silap besar bang. Hari ni kita borak pasal masalah nombor 3 yang paling buat orang tarik rambut. X50 makan minyak. On paper, Proton janji 6.4 liter per 100 km. Tapi dalam realiti Malaysia, jam kat federal, hujan lebat, aircon kuat, tekan throttle sikit je, 10 liter per 100 km bro. Reviewer YouTube lain pun dah mengaku. Wapcar sendiri cakap, kami test dapat 10.2 liter per 100 km campur highway dan bandar. Kalau korang drive dalam KL je, lagi rabak. Dekat Reddit, ramai dah meroyan ada yang cakap full tank dapat 280 km je. Padahal dulu boleh 400 km. Dekat TikTok, ada yang siap buat video sedih isi minyak. Hari Isnin isi, hari Rabu dah blink. Memang drama. Masalahnya bukan kau seorang, satu Malaysia tengah hadap. Dalam Facebook group X50, komen macam ni dah jadi benda biasa. RM100 tahan 3 hari, ini kereta ke jet? Nak pick up sedap tapi wallet koyak. Tapi kenapa benda ni jadi? Simple, turbo engine memang sedap pick up tapi kuat telan minyak. Tambah pula berat kereta 1.3 tan, gearbox DCT dan kau drive dalam jam KL, memang confirm fuel consumption naik macam harga ayam time raya. Nak salahkan kereta 100% pun tak boleh. Ramai juga yang bawa macam drag race, throttle tekan macam kena kejar polis. Bila bawa macam tu, turbo boost tinggi, minyak habis pun tinggi. So, apa solution? Ada yang dah try cuci throttle body, tukar spark plug, jaga tekanan tayar. Adalah beza sikit. Tapi nak betul-betul jimat, bawa slow-slow dan gunakan eco mode. Nombor 2, spare part lambat sangat. Bayangkan kereta baru RM100,000 tapi bila aksiden kecil tunggu berbulan, bumper rosak, tunggu macam tunggu turn beli rumah rakyat. Inilah masalah nombor 2 yang paling buat owner Proton naik darah. Masalah spare part lambat sampai atau langsung tak ada. Dari X50 ke X70, Iris ke Persona, semua pernah rasa duduk bengkel sampai lupa bau seat sendiri. Dekat Facebook group ramai dah luar, brake pad pun kena tunggu stok, service center suruh datang minggu depan. Ada satu kes, X70 sangkut 6 bulan kat bengkel sebab tunggu spark plug. 6 bulan bro. Spark plug pun nak pre-order macam iPhone ke? Masalah ni bukan gosip kedai mamak je. Bos Proton sendiri dah mengaku. Diorang kata sistem IT baru tengah upgrade. Kat TikTok ada siap buat video parody. Kereta masuk bengkel, keluar bila anak dah masuk tadika. Siap ada komen, beli Proton kena ada backup motor. Kalau tak nanti jalan kaki. Vendor pun dah naik angin. Diorang kata Proton potong order, lepas tu import spare part dari China. Yang jadi mangsa, kita lah geng. Kereta tengah elok tapi kena tidur dalam bengkel sebab stok tak sampai. Tapi Proton kata ada fix. Diorang suruh service center simpan stok cukup 3 bulan. Buat mesyuarat war room tiap minggu dan buka hotline khas untuk pelanggan yang terseksa. InsyaAllah ada perubahan. Jom komen kalau korang lalui masalah ini. Nombor 1, kualiti interior, bunyi krik-krak selalu. Kau pernah naik kereta lepas tu dengar bunyi krik-krak, krik-krak, tapi bukan dari jalan, dari dalam kereta sendiri. Selamat datang ke dunia dashboard Proton Persona dan Iris. Ini dia masalah nombor 1 yang paling menyakitkan telinga rakyat Malaysia. Bunyi dashboard dan interior yang bergegar, bergetar dan berbunyi macam kereta mainan Happy Meal. Serius, ada yang kata Iris baru sebulan dah bunyi macam lori baja. Dekat Loyat, Reddit dan TikTok, ramai owner cakap selepas 500 km je, dashboard dah berbunyi. AC van dah berdesit, glove box goyang, speaker bergegar macam konsert underground. Paling lawa, ada yang tulis, satu hari bunyi dari dashboard, esok pindah ke pintu. Tak cukup dengan tu, ada yang dah pergi service center, technician buka dashboard, pasang balik. Tapi lepas seminggu, bunyi datang semula. Kalau tengok YouTube atau TikTok, siap ada tutorial, bunyi hilang dalam 10 minit. Kenapa benda ni jadi? Ramai berpendapat disebabkan nak jimat material dalam dashboard. Banyak yang kena berkorban. Tak ada sponge, tak ada damping, lepas tu semua plastik bergesel. Tambah pula, jalan Malaysia berlobang macam permukaan bulan. Memanglah akan berbunyi-bunyi. Tapi pelik juga sebab ada unit yang senyap elok. Jadi semua bergantung pada nasib. Beli Proton sekarang, doa kuat-kuat biar dashboard kau tak berbunyi dulu dari alam subuh.
Jadi geng, lepas dah tengok 5 masalah Proton yang paling ramai orang benci ni, korang rasa masalah mana paling teruk? Atau korang sendiri pernah lalui horror story yang lagi teruk dari semua ni? Kalau ya, share kat komen. Sebab kat sini kita bukan nak bash, tapi nak bincang, gelak dan cari jalan. Channel ni bukan review biasa-biasa. Kat sini kita kupas isu kereta dari suara sebenar rakyat Malaysia. Di Cultified, channel otomotif info padu tapi santai bro.